Hari yang paling menggembirakan bagi seorang pekerja adalah ketika hari gaji. Setiap kali hari gaji, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa simpan dulu, belanja kemudian. Oke, ramai di antara pekerja-pekerja ni atau yang bekerja ni, dia terlupa. Dia bukan terlupa, dia memang tahu perkara itu tapi dia buat-buat lupa. Sebagai contoh, setiap kali gaji, oke, dia bayar hutang dulu, dia bayar ini dulu, bayar itu dulu, nanti baki baru dia belanja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila tuan-tuan dan puan-puan buat konsep macam ni, memang tuan-tuan dan puan-puan sampai bila-bila pun tidak akan dapat menabung. Sebab kenapa? Ini adalah konsep yang terbalik. Sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan kena buat macam ni. Setiap kali gaji, dapat gaji, bayar diri sendiri terlebih dahulu. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan gaji 1.000, simpan 100 ringgit di dalam akaun emas gap terlebih dahulu. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan bergaji 3.000 ringgit, simpan 300 ke dalam akaun emas gap terlebih dahulu. Lepas tu baki itu tuan-tuan dan puan-puan boleh guna untuk belanja. Ini lebih berkesan supaya tuan-tuan dan puan-puan punya kekayaan ni ataupun kegembiraan lebih kekal lama berbanding tuan-tuan dan puan-puan belanja dulu, simpan baki kemudian. Okey? Jadi suggestion saya untuk tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali gaji bayar diri sendiri terlebih dahulu. Tidak perlu simpan banyak. Fokus simpan 10% daripada gaji. Lepas tu baru berbelanja. Okey? Yang mau belajar menabung emas, serendah 100 ringgit, jom dia dah bantu.